yang digunakan untuk ni jadi lebih mahal. Jadi benda yang kau patut buat ialah memang kau patut ikut apa yang boleh, kawal, kontrol. Bagi subsidi untuk diesel itu, dia akan mengawal harga. Find a way untuk lowerkan kau punya harga. Kau boleh buat apa yang patut. Kan? Tapi tidak, benda ini is a very basic thing. Orang pandai dia boleh berfikir, tetapi Anwar Ibrahim dan kabinet dia adalah sejenis manusia, sekumpulan manusia bodoh yang sedang mentadbir negara. Sekali lagi aku ulang, Anwar Ibrahim dan juga menteri-menteri kabinet dia adalah sekumpulan orang bodoh yang sedang mentadbir negara. Belum habis lagi. Manakala pembangkang-pembangkang pula adalah sekumpulan bodoh yang akan take over Anwar Ibrahim. Pembangkang-pembangkang pun tak boleh throw an idea, tak boleh jadi objektif untuk mengetahui, hey, kita dalam krisis. This is what need to be done. Bukan buat benda-benda bodoh, tunggang isu yang tak bermanfaat kepada rakyat. Sebab tu aku cakap, pembangkang kau ni pembodoh. Kau punya kerajaan pembodoh. Politician-politician yang ada kat Malaysia ni kebanyakan adalah bunch of dinosaurs yang otak dia aku rasa dekat lutut pun tak ada. Okay? Dekat lutut pun tak ada. This is the time pembangkang kena cakap, hey, kita demand seperti apa macam ni. Ini adalah benda. Anwar Ibrahim, apa plan kita? Okeylah. Katakanlah pembangkang bingai sebab dia percaya kerajaan tak ada duit. Sebab aku tahu pembangkang yang percaya negara nak bankrupt ada juga ni di kalangan pembangkang ni. Tak boleh buat apa tapi biar Anwar buat. Okey, kalau kau percaya benda tu pun, kau boleh kata Anwar suruh bank negara turunkan kadar bunga. Turunkan kadar bunga sekarang ni. Sebab sekarang ni kalau berlaku ekonomi krisis, dia bukan berlaku kerana ekonomi perlahan. Dia bukan berlaku kerana deflasi. Dia bukan dan akibat kemelesetan ekonomi seringnya adalah deflasi. Sekarang ni kerana bekalan tak cukup. So certain harga akan naik. Harga petrol akan naik. Dia akan push. Dia panggil cost push inflation sekarang ni. Lepas tu akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih kurang macam stagflation punya krisis tahun 70-an. So cara penanganan dia lain. Antaranya adalah dengan turunkan kadar bunga. Tapi ada tak kau dengar Anwar memang dibingai lah. Tak boleh. Itu prerogatif bank negara. Saya tak boleh. Itu dah IMF dah. Iaitu bila Menteri Kewangan dia rasa konon-konon dia tak ada kuasa mengarahkan bank negara. Secondly, pembangkang pun. Ada tak kau dengar pembangkang? Contohnya PAS lah. Dia kata membayar bunga kepada bank yang dah untung berbilion ni adalah haram daripada segi agama. Kan? Walaupun kau tak faham pun, kau kena yakin dengan Allah. Haram daripada segi agama. Tapi sekarang ni di masa krisis, kita demand supaya kadar bunga diturunkan seminimal mungkin. Ada tak kau dengar? Tak ada. Tak ada. Kita tak dengar juga macam mana apa yang kita buat untuk memastikan budak-budak boleh pergi sekolah. Keluarga yang macam mana. Pembangkang kena bagi suggestion and idea. Okay? Tapi yet kita tengok macam orang kat Sarawak, Abang Johari, dia boleh berfikir, this is happening, man. This is happening. And I have the money to do it. This is happening. Aku nak tolong rakyat negeri Sarawak.